Tips kumpul RM15,000 dalam masa 1 tahun. Kalau tuan-puan ada target nak kumpul sekitar RM15,000 dalam tempoh 1 tahun, saya nak kongsikan satu strategi yang sangat praktikal dan mudah untuk tuan-puan ikuti. Caranya sangat mudah. Kita tetapkan untuk kumpul sekitar 25 gram emas dalam masa 12 bulan. Kenapa 25 gram? Sebab berdasarkan harga emas semasa, nilai 25 gram boleh mencecah sekitar RM15,000. Bergantung kepada pergerakan harga emas. Jadi, macam mana nak capai? Langkah pertama, tuan-puan buka akaun emas Get Public Gold. Link saya ada di profil. Selepas itu, fokus untuk simpan secara konsisten setiap bulan dengan sasaran sekitar 2 gram emas. 2 gram emas hari ini adalah sekitar RM1,300. Nampak kecil, tapi bila dibuat secara konsisten selama 12 bulan, jumlah simpanan tuan-puan akan capai sekitar 24 hingga 25 gram emas. Daripada jumlah itu, tuan-puan boleh pilih sama ada nak keluarkan dalam bentuk emas fizikal untuk simpan sendiri ataupun kekalkan dalam akaun sebagai simpanan jangka panjang. Tanpa sedar, dalam masa setahun saja, tuan-puan dah berjaya kumpul aset bernilai sekitar RM15,000. Dan menariknya, kalau harga emas meningkat, nilai simpanan tuan-puan juga akan turut meningkat. Sebab itu, dalam simpanan emas, kita tak kejar harga, tapi kita fokus kepada pertambahan gram. Jadi, untuk tuan-puan yang ada matlamat kewangan, ini salah satu cara yang boleh bantu capai dengan lebih disiplin. Mula dulu walaupun sedikit. Yang penting kita konsisten. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas dengan cara yang betul, boleh rujuk video di profil saya untuk langkah mudah mulakan simpanan emas pertama. Saya akan bantu bimbing tuan-puan sebaiknya.